Aku dah pesan banyak kali dah. Okay, Assalamualaikum. Salam 10 Ramadan. Ada Bezo sikit depan aku. Aku bukan cerita pasal Bezo ni. Aku nak cerita pasal komponen yang berada dalam Bezo ni. Ni, aku cerita banyak kali dalam video aku. Oil cooler. Oil cooler ni fungsi dia adalah sistem penyujukan untuk gearbox. Kereta ni mileage dia baru dekat 60k. Yang ni dah kena dah. Mileage ni sepatutnya 80 ke 100 lah hampa kena tukar. Tapi yang ni 50 dah kena dah. Kalau hampa tanya aku bila nak kena tukar benda ni, 60,000 ke 70,000 hampa tukar paling selamat. Ni hampa nak balik kampung apa semua, hampa check tengok hampa tukar tak tukar begini. Benda ni kalau rosak, dia dalam ni kalau aku nak cerita banyaklah ayak dengan sistem minyak dah. Bila benda ni rosak akan efek terus kat gearbox hampa. Hampa bayangkan ayak duduk dalam gearbox hampa, duduk dalam tangki semua naik minyak semua habis campur. Hampa akan nak buat kelak model berapa ribu pula. Benda ni hampa nak buang duit sikit ya. Hampa tak mau buang, hampa kena buat kelak beribu. Jadi aku nak pesan kat hampa sebelum hampa balik raya, balik kampung Johor, Kelantan, Terengganu apa semua, yang ni tolong mai tukar dulu. Hampa pilihlah tiga-tiga cawangan kami, Perak, Jawi dengan Bayar Lepas. Gear cooler. Jangan lupa dah, gear cooler ni penting untuk kereta hampa. Azia Mavic, Bezo dan kereta-kereta yang pakai benda ni, hampa mai kat kami kita check. Mai check free lah. Kalau hampa tak buat, nasib. No, okey, aku cerita dah. Jangan lupa apa pun mai Jawi kita check kata hampa sebelum balik kampung. Clear. Assalamualaikum.